Throttle putus. Throttle kabel putus guys. InsyaAllah kan best kalau hari macam ni. Tenang, tak banyak kereta. Lori. Allah. Throttle putus. Throttle kabel putus guys. Alamak. Terkulai dah. Aduh mak, tiba-tiba putus pula. Aku rasa cara nak gerakkan motor ni memang tak boleh tarik minyak dah lah. Aku rasa kena main kelas lah. Tak boleh buat apa, kena gerakkan kelas je lah. Minyak tak ada. Gerakkan kelas je lah. Buat apa lah. Macam baru macam motor lah gitu. Gitu je lah. So slow sikit lah kot. Tak boleh buat apa. So gerakkan kelas je. Cuma minyak sikit. Mati. Tak boleh. Terpaksa aku pakai kelas je. Lepas tu aku masuk gear satu-satu lah. Sekarang gear 4. So kalau naik bukit ni tak boleh pakai gear 4 lah. Mati motor. Gear 3 balik. So nak dapatkan RPM tinggi tu tak boleh. So kalau ada carburetor senang sikit, boleh adjust timing tinggi. Kalau FI macam mana nak buat timing tinggi? First time putus. Lepas berapa tahun dah putus. Asal sekali aku tukar ke? Kalau motor full injection ni macam mana nak naikkan timing lah. Pasal kita akan nak buka cover set apa semua pula kan. Kalau motor S5 tu senang sikit pasal dia punya carburetor kat luar, senang nak adjust pakai screwdriver. Tapi kalau motor ni throttle body tak ada adjuster untuk timing. So nak tak nak memang kena buat slow macam ni lah. Tak apa lah, janji boleh jalan lah. Aku nak terus gerak ke bengkel. Plan aku macam ni, pergi bengkel mana terdekat, minta tukar kabel clutch FZ ataupun Y suku lah kot. Pasal confirm tak ada Benelli punya. Confirm. Kita tukar kabel sementara je lah dulu. Ok, aku kat bengkel motor dah. Dekat aku rasa section 15 ke 17 lah. Ni motor. So entahlah, macam tak nak layan aku je kan. Aku tukar kabel clutch. Entahlah guys. Kalau tak nak buat apa, bagi aku buat sendiri pun tak apa. Kabel clutch tu aku buat. Busy sangat. Macam tu guys. Motor pakai kabel FZ. So dia bukan tak pernah, dia pernah buat motor Benelli ni, tapi sebabkan dia takut tengok wiring aku. Aku punya wiring dia banyak sebab buat meter ni kan.
Kereta aku wiring dia banyak sikit, so dia dia macam kalang kabut sikit buat motor aku. So tapi at least kabel boleh pakai lah. Boleh pakai kabel FZ ni. Untuk kabel throttle cuma mula-mula tu dia setting susah sikit lah. Setting dia macam terlebih sikit, overrev. So dia setting dapat yang cun. Alhamdulillah, settle juga motor. Hey, first time aku bawa motor kabel kelas putus kan. First time. Siap, aku pernah tukar kat sebelum ni, tak ingat. Oh, aku tak pernah tukar kabel clutch, kabel throttle. Rasanya tak pernah tukar. Ni first time aku tukar dalam masa 5 tahun something. First time aku tukar kabel throttle. So kalau pergi kedai-kedai yang bukan Benelli ke, yang bukan buat Benelli, bukan buat RFS ke, so korang kena explain, korang kena cari kabel throttle apa yang cun untuk kacuk dekat motor ni. So aku pakai FZ lah. Cuma dia punya setup tu lama sikit lah setup. Cuma tadi Cina tu dia nak buka, tak tahu nak buka cover set macam mana. So aku tolong bukakan kepala, aku bukakan cover set tepi. Tu je lah. So kalau pergi kedai luar, memang aku kena buat itulah, pasal diorang jarang buat motor ni. So that's why apa, aku tolong lah, tolong pasang kepala semua. Sebab benda dah custom kan, so tak boleh. Diorang pening lah, sebab diorang motor standard je diorang boleh buat. Tu custom, pening kepala gitu. Aduh lah, kelakar. So kalau korang pergi bengkel luar, korang jangan takut. Korang kena explain lah kabel apa sesuai. Tu tolong lah buka. Kalau tidak diorang mencarut-carut. Kelakar tu. Sebaiklah Cina tu aku hibur-hiburkan sikit kan. Dia kata dia pernah buat lah motor Benelli, tapi jarang lah. Masuk motor aku, dia pun pening kepala. Tengok wiring aku semua banyak apa. Wah, ini sudah pening oh. Tengok ibu punya motor, tengok wiring sudah pening oh. Jangan bagi dia stres. Kita tolong dia. Kalau tak nanti kerja tak siap, kita kena tolong lah. Okay guys, itu saja kajian pada hari ini. So ambil iktibar lah, ambil iktibar macam mana nak counter kalau pakai motor ni. Lepas tu ambil perihal macam mana nak fix motor ni sendiri. Itu penting lah, sebab bukan semua bengkel tahu buat motor ni. Dan cara nak bawa motor kalau throttle kabel kau putus. Tapi tak sihat untuk clutch lah, sebab kita tak main minyak kan. Kita bergantung harap sepenuhnya pada clutch. So standby clutch lah pula apa ni, kabel apa, clutch plate. Kita try sekejap. Pelik sikit setting dah.